Wah, nampak macam sedap aja tu. Dekat mana ni? Aku sekarang berada di Nasi Kaumo Idaman yang berlokasi di tapak Pasar Malam Jenaris Kajar. Dibuka setiap hari kecuali hari Ahad daripada pukul 11.30 pagi sehinggalah pukul 6 petang. Aku memilih ayam bahagian drumstick hari ini. Dengan harga RM10 aku rasa dah cukup berbaloi. Untuk setiap hari Sabtu pula ada pula air percuma. Macam biasalah geng, kita tinggal jejak dulu. Jomlah kita cuba apa rasanya. Macam ginilah rupa di dalamnya. Ayam goreng yang agak besar. Seekor ayam 2 kilo dipotong dengan 8 bahagian. Korang juga boleh buat COD. Selain daripada ayam goreng, ada juga ni kuah sambalnya, 2 potong timun serta kuah sup. Kita mulakan dulu dengan air percuma. Jangan pandang sebelah mata air percuma tau. Ini air teh ais lychee. Memang penghilang haus. Supnya walaupun nampak cair tapi berperisa. Nasi yang jenis berlerai. Tak tahan dari tadi lagi. Gigitan pertama, ayamnya lembut. Dicicah pula dengan sos yang agak manis-manis pedas. Beras yang diorang guna pun bukan kaleng-kaleng geng. Beras basmati panjang-panjang tu Memang orang kata berbaloi lah dengan harga RM10 ni kan. Kalau yang teringin nak makan nasi kaumo tu tak perlu ketahanan lagi. Dekat Kajang ni pun dah ada. Kita siram sekali lagi dengan kuahnya. Wah, memang mantap. Tunggu lagi geng. Boleh terus.